Macam ni lah apa. Kita orang pun manusia kan. Kita orang kenalah tolong apa yang kita orang boleh. Itulah. Bang, tolong buatkan gambar family. Tahun ni first time raya tak ada ayah. Puasa pun tak ada ayah. Kita orang faham. Rindu tu lagi terasa. Kehilangan tu berat kan. Lagi-lagi waktu nak dekat raya. Sebab itulah kita orang ada sesuatu untuk korang. Tak mampulah nak buat. Tak mampu. Jangan risau. Kita orang sebenarnya nak hadiahkan satu painting dekat korang yang betul-betul nak sangat buat painting dengan kita. Tak ada giveaway ke bang? Siapa cakap tak ada? Yes, abang tak main-main dek. Kita orang memang plan ada nak bagi raya giveaway dekat korang. Okey, kalau korang nak join giveaway raya ni, senang je. Korang hanya perlu komen dekat sini, saya nak raya. Okey, senang kan? Lepas korang nak komen, kita akan DM korang seorang-seorang. Ush, boleh? Boleh sangat-sangat tau. Kalau ada antara korang yang nak jadikan raya giveaway ni sebagai hadiah untuk kawan-kawan korang, lagi bagus, lagi best. Mungkin ada kawan-kawan ataupun saudara mara korang yang betul-betul tengah rindukan keluarga yang sama ada yang dah meninggal ataupun yang tinggal berjauhan. Korang nak hadiahkan painting ni dekat diorang, boleh. Atau ada apa-apalah cerita-cerita yang berinspirasi, korang sharekan kepada kita orang. Korang akan lebih berpeluang tinggi untuk memenangi giveaway ini. Kita orang akan memilih satu keluarga yang layak memenangi free family painting sebagai hadiah raya paling bermakna untuk korang. Jangan lepaskan peluang geng. Komen je saya nak raya dekat bawah ni. Nanti kita orang akan PM korang. Kita orang akan jadikan raya korang raya yang paling best dan bermakna tahun ni. Okay guys, semoga berjaya untuk korang yang cuba nak menang giveaway ni. Saya gerak dulu. Assalamualaikum.